beribu, mana nak sama bulan yang satu antara ribu bintang di langit yang biru. Assalamualaikum. Salam, Cik Hashim. Ya Allah, cantiknya kereta. Ya Allah, tak mampu saya nak beli ni. Mahal ni. Kereta baru ke ni? Memang cantik. Kereta ni memang mahal, Cik Murad. Kalau dalam kawasan ni, hanya Cik Murad saja yang boleh pakai kereta macam ni. Betul. Nah, sekarang ni, kereta ni milik Cik Murad. Cik Hashim, janganlah begitu. Adik saya belum sampai lagi. Lama lagi, Cik Hashim. Janganlah bergurau macam itu. Ambil. Tak. Itu bukan. Jangan, Cik Murad. Kita hidup berjiran ni, kena begini. Saling bantu-membantu. Memberi. Apa sahaja keperluan yang kita boleh bagi, kita bagi. Ni lagi satu, Cik Murad. Tak lama lagi, Cik Murad punya bos akan meluluskan beratus-ratus ekar tanah. Jadi, manalah tahu kalau bos Cik Murad dapat meluluskan 2-30 hektar untuk saya. Kalau katalah jadi, kalau katalah dapat saya 20-30 hektar tu, saya akan letakkan lori. 3 kontena saya letakkan depan rumah Cik Murad ni. Lori tu milik Cik Murad. Kereta baruku. Oi, kan senang dapat kereta free ni. Jaga ni. Syahim! Bawa balik kunci kereta saya. Apa hal? Apa hal ni? Cik Murad. Saya nak kunci kereta saya balik. Tak. Ni apa hal ni? Apa hal? Banyak pula tanya. Saya minta 20 ekar tanah. Bukan 2 gundi tanah yang patut diluluskan. Sekarang saya nak kunci kereta saya balik. Tak. Ni Cik Hashim. Saya sebenarnya kerja cleaner. Bukan kerja bagian tanah tu. Memang betul ofis yang sama. Tapi bagian cleaner. Saya tak nak ambil tahu. Yang penting saya nak kunci kereta saya balik. Kunci balik. Sabar. Cik, tak baik dah bagi kereta ni minta balik buruk siku. Peduli apa? Saya dah belajar dengan ustaz kalau orang ambil balik benda yang dah bagi buruk siku. Saya peduli apa? Yang siku buruk tu bukan siku awak. Siku saya. Katalah. Kalau buruk pun bukan muka buruk awak. Muka buruk saya. Bawa kunci saya balik. Ya. Kunci balik. Cik Murad. Kunci balik. Nak saya ambil? Cik. Cik Murad. Cik.